Siapa yang lebih untung, pelabur atau penyimpan emas? Steve dan share dulu video ini untuk rujukan di masa akan datang. Dalam dunia emas, ada dua golongan utama, penyimpan emas dan pelabur emas. Kedengarannya sama, tetapi hala tuju mereka sangat berbeza. Penyimpan emas adalah gold saver dan mereka fokus untuk menambah gram emas demi gram emas tanpa peduli harga semasa. Setiap bulan, mereka tambah simpanan secara konsisten. Bila harga rendah, mereka beli lebih banyak. Dalam arti kata, mereka borong. Bila harga tinggi, mereka tetap beli sebab matlamat mereka jelas untuk menambah gram emas dan bukan kejar harga terbaik. Sebaliknya, pelabur emas atau gold investor, mereka sibuk menunggu harga terbaik. Mereka pantau carta setiap hari, tunggu harga turun, tetapi akhirnya tak beli-beli. Bila harga naik semula, mereka mula menyesal kerana harga terbaik yang ditunggu sudah pun jadi sejarah. Akhirnya, emas tak ada, duit pun dah habis. Secara tetap, memang betul prinsip buy low sell high, tetapi dalam realiti, prinsip itu sangat sukar untuk dipraktikkan. Sebabnya mudah, tak ada siapa tahu bila harga emas paling rendah dan bila harga emas paling tinggi. Bila harga emas tengah jatuh, orang takut nak beli. Bila harga emas mula naik, barulah ramai berebut nak beli. Inilah perangkap emosi dalam pelaburan. Yang untung besar bukannya pandai teka harga, tetapi yang konsisten menambah simpanan tanpa mengira naik turun harga pasaran. Sejarah 20 tahun membuktikan harga emas meningkat secara purata sekitar 10% setahun dan naik lebih 900% dalam tempoh 20 tahun. Jadi, penyimpan emas tak perlu risau bila harga turun kerana dalam jangka panjang, arah harga emas tetap meningkat. Jadi, mereka yang faham fakta ini tidak akan bazirkan emosi memantau harga setiap hari. Mereka hanya menabung sedikit demi sedikit sampai tabungan emas mereka cukup besar untuk membuka pintu kekayaan yang lain. Contohnya, beli rumah menggunakan aset emas. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas dalam bentuk emas fizikal bersama Public Gold, tuan boleh klik link di bio Safia Sofian, daftar akaun emas secara percuma, saya akan bimbing sebaiknya.